5 sebab utama anda patut simpan emas. Tonton video ni sampai habis dan boleh save untuk rujukan akan datang. Ramai orang fikir simpan emas ni untuk orang kaya je. Tapi sebenarnya sesiapa pun boleh mula simpan emas, tak kira gaji besar atau kecil. Hari ini saya nak kongsikan 5 sebab utama kenapa anda patut mula simpan emas sekarang. Yang pertama, emas kali inflasi. Setiap tahun, nilai duit makin jatuh. Tapi emas biasanya makin naik. Kalau dulu RM100 boleh beli banyak barang. Tapi sekarang dapat separuh pun tak lepas. Kalau anda simpan emas, kuasa beli anda kekal. Yang kedua, emas aset sebenar. Tak perlu bergantung pada bank atau sistem digital. Anda boleh pegang sendiri secara fizikal, boleh simpan, boleh bawa, boleh jual bila-bila masa. Yang ketiga, mudah dicairkan. Perlukan duit kecemasan, emas senang dijual. Boleh gadai dan laku seluruh dunia. Tak perlu tunggu approval macam saham atau hartanah. Yang keempat, pelindung kekayaan jangka panjang. Bila ekonomi jatuh, saham merudum. Nilai mata wang jatuh, emas biasanya akan naik. Sebab tu orang panggil safe haven. Yang kelima, sesuai untuk warisan dan sedekah. Emas mudah diwariskan kepada anak-anak dan juga boleh digunakan untuk wakaf, zakat atau hadiah tanpa susut nilai macam duit. Jadi, kenapa tunggu emas bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang nak jadi bijak urus keuangan. Mula dengan 100 pun boleh beli emas sekarang. Ingat, simpan emas, simpan nilai. Kalau korang suka sharing tentang ilmu emas dan kewangan, jemput follow saya untuk video-video akan datang. Ingat, simpan emas, lindung masa depan.